Ini ialah kes nombor 57463 dan merupakan satu kes yang pernah berlaku di sebuah daerah di Semenanjung. Kes ini sebenarnya melibatkan dua pasangan yang sudah berumur dan menetap di sebuah rumah yang agak terpinggir. Namun, yang peliknya, rumahnya sentiasa dikunjungi oleh tetamu yang tidak putus-putus datang ke rumah pasangan tua ini. Jo, kau tahu ke kita kat mana ni? Tempat ni macam jin bertendang je aku tengok. Aduh, lagi sunyi ke lagi bagus. Yelah, tapi tempat ni macam tak ada apa tau. Kedai pun tak ada. Sekejap je. Pasal kita belah pergi Indon ke, pergi Thailand ke. Dan kita lepak sana 2 tahun. Duit kan ada. Kita enjoy habis-habis. Yelah. Yang. Aduh. Nasi kita tandas lah. Macam mana ni? Apa dah hal? Lepak tepi tu je lah, kat tepi Blue Cow. Aku berhenti sekejap nak. Tak nak aku. Col. Yang. Cuba tengok kat sana tu. Sana. Apa? Ada lampu lah. Apa? Ha, kalau ada lampu, mesti ada rumah kan? Jomlah kita pergi sana. Ya juga kan? Macam mana kat tempat macam ni boleh ada rumah? Ha, bolehlah. Bila tak tahan dah ni. Jomlah. Cepatlah. Okey lah. Jom tanda ni. Tak tahan dah ni. Rumah macam ni selalu tandas macam kat luar ni. Pergi check kat belakang ni. Okey, ada tandas kot. Baik-baik. Hello? Hello? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf je saya mengganggu je ya. Saya ni sebenarnya sesat ni. Sesat? Ini dah kebiasaan banyak orang sesat datang sini. Maklum sajalah ya, kat kampung ni. Lagipun malam gelap kan, siang terang. Yalah. Lampu jalan pun tak ada kan. Anak ni seorang aja ya? Tak ada. Saya ada isteri saya. Dia terus ke belakang, dia tak tahan sangat kan, cari tandas. Oh, pergi tandas. Jangan susah. Jangan khawatir nak. Tandas pakcik ni tandas kampung. Tapi bersih. Yalah. Tu dia. Ni ada pakcik. Bila? Ni ada isteri saya. Pakcik. Jadi anak ni nak masuk ke atau nak pergi? Itulah, kita orang ingatkan pun kita nak tumpang mak pakcik malam ni. Nak tumpang sini? Apa salahnya? Silakanlah. Terima kasih, Pakcik. Mari. Masuklah pakcik, saya ambil barang saya. Okey. Mari.
Mari masuk nak. Masuk nak. Yang mana? Inilah terletak pakcik ni. Enak kan? Yalah. Tunggu sini siap ya. Mari, pakcik. Jadi yalah, pakcik. Jo, sini jap. Kau tengok gambar ni. Itu gambar ayah pakcik. Orang bilang muka pakcik ni dengan gambar ayah pakcik tu sama tau. Oh, lah macam kembar. Kat mana lagi tumpahnya kuah? Kat nasi kan? Ini isteri pakcik. Isteri pakcik ni tak suka bercakap. Dia suka diam-diam. Anak diorang ni dah makan belum? Terima kasih, Cik. Jemputlah minum. Jangan malu. Di rumah ni sebenarnya tak ada elektrik. Jadi tak adalah peti sejuk. Kami minum air panas saja. Iya ke? Tadi saya ada nampak lampu elektrik. Memanglah ada lampu tapi pakcik pakai generator. Cuma kadang-kadang tu pakai lampu itik saja. Saya makan Makanlah, jangan malu. Pakcik, sedapnya kari pak ni. Memanglah sedap. Isteri pakcik tu memang terkenal bikin kari pak begini. Orang yang datang beli cuma dari jauh-jauh tau. Ramai tak? Ramai tu tak ramai tapi makciknya sebenarnya tak larat nak buat banyak. Cuma pesanan saja 500 keping saja. Itu pun jual 50 sen saja sebiji. Pakcik, ni kari pak kambing ke? Daging tu. Sedap lah. Yang, kita beli ya? Apa salahnya kalau enggak? Kau ni apa cerita? Kita nak masak kari pak kat mana? Abang kau ni, itu pun tak boleh. Jangan susah. Nanti pakcik bekalkan kari pak yang sudah digoreng. Nanti dalam perjalanan kau dapat makanlah. Terima kasih, pakcik. Nanti kalau dah habis makan, makciknya akan tunjukkan bilik tidurnya ya. Terima kasih, Cik. Jangan susah-susah sangatlah pasal nak bangun pagi. Jangan bangun awal-awal sangat. Pakcik pun tahu orang bandar ni susah nak bangun waktu subuh. Jadi besok kalau pakcik tak ada, makciknya ada kat sini. Nanti dia siapkan makan siang esok. Jangan malu-malu. Makan kat meja dapur tu ya. Terima kasih, Cik. Pakcik nak pergi bilik termenung sekejap. Sedap sangat ke? Betul. Jo, aku rasa kan kalau makcik tu duduk KL, mesti dia dah jadi kaya kan? Jual kari pap je. Kau ni apa hal ni? Lagi tadi asyik cerita kari pap. Tak ada cerita lain ni. Betul lah pun. Kan kari pap dia memang sedap. Tapi benda lain tak sedap lah. Ada tu adalah. Adalah apa? Aku tak pernah dengar pun kau cerita tentang satu benda sampai tak habis macam kari pap ni. Itu lain. Lain kenapa? Sin orang marah je. Kau penat ke? Ya, kita sesat tak sampai mana. Lepas tu kita jumpa pula pakcik dengan makcik yang pelik macam ni. Mana ada? Diorang tak pelik lah. Tak pelik ke? Duduk tengah-tengah hutan macam ni. Elektrik tak ada. Jual kari pap pula tu. Apa yang pelik sangat? Apa pun cerita ni? Dah lah, tak payahlah. Aku tidur lah. Esok bangun awal kita berlari sini. Aku tak selesa duduk kat sini. Yelah. Lepas tu kita cukup duit diorang. Janganlah. Tak baik tau. Kan dia orang nak tolong kita ni. Aku peduli apa? Duit tetap duit juga. Kau bayangkan kalau diorang dah kumpul duit bertahun-tahun, maknanya diorang ada duit beribu-ribu. Kan? Macam ni kan? Macam ni. Diorang macam ni bukan pandai simpan duit dalam bank. Kita ambil duit diorang ni pasal kita belah. Mila tak nak lah. Mila tak suka.
Kalau kita curi duit diorang, nanti diorang tak nak buat Kamilah Curry Puff lagi. Tengok apa kau cerita ni, balik-balik cerita Curry Puff. Tidur lah, menyampah aku. Diorang pergi mana? Lah, semalam kan diorang cakap diorang keluar pergi kebun. Oh, iya ke? Kebun apa? Manalah aku tahu. Dah lah, pedulikan lah. Yang penting sekarang ni kita keluar di sini. Yang kau nak cepat-cepat ni apa pasal? Ya dah lah. Aku okey apa? Biasa je. Kenapa kau tak nak diorang balik? Lepas tu kau nak aku bunuh dua-dua sekali macam tu? Boleh tak kau jangan cakap macam tu? Aku bukannya apa. Sebelum ni kita bunuh orang yang kita tak kenal. Tapi sekarang ni diorang kita kenal, tahu tak? Mengarut lah. Apa kau cerita? Kita kalau kena tangkap, kita bunuh seorang ke, kita bunuh 2 orang ke, kita bunuh 3 orang ke, kita kena gantung sekali juga. Kita tengok je lah. Lepas tu kita pergi lah. Macam? Yelah. Kau marah ke? Tak sukalah. Ini kalau kena ni. Jo. Tengok ni. Benda ni Jo. Manalah aku tahu. Baju-baju lama lah kot. Aku tahulah, tapi diorang kan dah tua. Kalau baju nak cucu diorang kot. Aduh, apalah salahnya kalau baju cucu tu pun. Yelah, tapi diorang tu dah tua. Cuba kau fikir. Kalau baju anak cucu diorang, takkanlah diorang letak kat dalam stor macam ni. Mestilah diorang letak kat dalam lemari tu. Lagi satu, cuba kau tengok. Kat sini ada macam-macam saiz fashion ada. Alah, baju-baju orang derma lah kot. Kan? Lepas tu dijual, dia dapat duit sikit. Oh, maknanya diorang ada banyak lagi duit yang tersorok. Betul tak? Kita kena cari. Wih. Diorang ni pencuri juga ni, kan? Beg duit, telefon bimbit, barang kemas. Jom, kalau macam tu, kita ambil yang ni, lepas tu kita pergi. 2 kali 5 juga orang tua ni. Nampak baik, rupanya pencuri. Pedulikanlah dia orang. Cepat, jom kita ambil ni, kita pergi.
Kenapa ni? Cepatlah. Tenang. Aku cepatlah ni. Saya je tulis start ni. Cepatlah. Tu balik kan. Aduh. Kenapa ni? Hah? Kenapa? Hah? Cakap pasal? Pandai dia. Dia ambil kita punya wire plug. Habis tu kita macam mana ni? Jahanam tu. Apa lagi kita kena tunggu orang balik. Dia nak main-mainkan aku orang tu ni. Dia tak tahu aku siapa. Dia ingat dia seorang aja boleh simpan rahsia. Dah lama bangun. Pakcik, kita orang dah lama dah bangun. Pakcik, kebun kat mana? Kebun pakcik tak jauh dari sini. Kata orang tua-tua dulu, jauhnya tu macam setanak nasi aja. Pergi dah lah. Siapkan aku punya air. Apa tadi pakcik cakap? Setanak apa? Setanak nasi. Apa tu? Itulah, anak-anak muda sekarang mana mengerti bahasa orang tua-tua dulu. Setanak nasi itu maksudnya perjalanan dari kebun pakcik tu kemari itu setanak nasi. Oh, kira setengah jam perjalanan? Lebih kurang begitulah nak. Jadi anak ni nak balik sekarang. Kalau nak ikut kan saya nak balik hari ni juga ni. Kan? Tapi sebab kereta ni rosak kan. Enjin dia tak boleh nak hidup. Rosak? Macam mana boleh rosak pula ni? Pelik juga ya. Macam mana boleh rosak? Tak ada orang lain kat sini ya. Tak tahu Pakcik memang tak tahu bikin tentang kereta ni. Memang tak tahu langsung. Kalau tahu dah buat sekarang juga. Saya pun tak tahu juga. Tapi tak apa. Biar saya je lah yang betul kan. Pakcik, jom. Aku masuk dalam dulu Jom pakcik. Eloklah tu. Bikinlah. Buat sekarang. Makcik, boleh Mila tolong makcik? Pakcik suka berkebun sebenarnya. Tanam rambutan, durian, macam-macam. Subur semua? Subur kalau buah-buah tak tahan. Lori. Baru lori datang. Makcik, dah halau Mila keluar dari dapur. Dia halau? Itu biasalah nak. Makcik tu tak suka orang kacau-kacau dia kat dapur. Tapi Mila cuma nak tolong je. Nak belajar macam mana buat karipap. Itu lagi susah. Maksudnya sebenarnya karipap kita tu, resepi-resepi dia tu rahsia, tak boleh kasih tahu orang. Sebab itulah karipap makcik sedap. Inti dengan dagingnya pun lunak. Macam mana makcik dapatkan bahan-bahan masak dia tu? Begini, 2 minggu sekali ada orang datang hantar barang-barang makanan yang keperluan. Jadi dia dah tahulah apa yang kita perlukan. Oh ya? Kalau keretanya tak boleh dibaiki, jangan susah. Nanti ada kereta datang yang selalu ambil karipap tu. Boleh tumpang dia lah. Ya? Terima kasih lah. Pakcik lah. Pergi belakang sekejap ya. Alhamdulillah. Ya, baik ya. Minum, cepat minum. Makan karipap ni. Ya.
Aku dah tak sabar nak padam nyawa orang tua tu. Ada yang berlakon pula tu kan. Konon-konon tak tahu pasal kereta. Bilang kau ni, itu pun susah. Kita ukut je lah diorang tak serta kereta tu. Kalau diorang tak nak macam mana? Macam mana kita nak dapat wire? Oh, tak apa. Aku tahu bila nak bertindak. Ada benda tak kena dengan orang tua tu. Aku rasa ada sesuatu yang dia simpan dalam gudang tu. Macam emas ke. Barang-barang kemas yang lebih berharga. Apa dia buat tu? Dia masukkan apa dalam gudang? Cuba isi jom. Mila! Anak muda. Jangan cuba buat perlawanan yang bodoh ya. Ha? Jangan cuba buat langkah yang sumbang ya. Buat langkah sumbang dia aku sembelih. Macam ni apa hal, ha? Lepaskan dia. Macam gila ke apa? Gila. Aku tidak gila. Aku cuma nak tolong isteri aku merupakan karipap yang paling istimewa sekali, tahu tak? Karipap? Iyalah. Isteri aku memerlukan inti yang istimewa dan lunak. Daging ayam dan daging lembu sudah tak sesuai lagi. Susah nak untung. Sekarang ni, pakcik bunuh orang. Sebab pakcik nak jadikan apa? Ha? Padan dengan muka kau. Mana Jo? Pakcik nak mana Jo? Sabar. Sekejap lagi giliran kau pula. Pascal!
Apa dah jadi dengan si Zakwa? Sri! Sama yang dah jadi macam teman aku! Aku tak percaya. Hutang nyawa dibayar dengan nyawa! Aduh. Pakcik! 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 Dah berapa ramai orang yang pakcik dengan makcik bunuh, ha? 5? 10? 20? Eh, sanggup pakcik dengan makcik bunuh diorang depan nak jadikan inti kalimat pakcik? Jijik! Aku tak peduli. Dah datang tu semua. Sampah harap. Manusia-manusia di kini di masyarakat. Kalau mereka hilang, siapa yang peduli? Bagus! Bagus! Jadi kalau pakcik dengan makcik yang hilang, tak ada siapa pun yang peduli! Ah! Assalamualaikum. Makcik. Kami datang ambil karipap, Cik. Itulah. Buka. Karipap? Aku tahu. Karipap makcik tu memang sedap. Aku nak tahu macam mana dia buat karipap. Shh. Macam minta orang lain. Dia buat karipap guna daging manusia. Lari. Memang sedap. Ada rasa. Hah? Kau nak? Aku boleh masakkan untuk kau lah. Aku boleh masakkan untuk kau. Begitulah manusia. Ada saja kisah dan tauladan. Siapa sangka pasangan tua ini mempunyai sejarah hitam yang sukar untuk kita percaya. Kerana mahukan karipap yang sedap, sanggup nyawa dikorbankan. Dan dalam hidup kita di zaman yang serba canggih ini, ternyata masih ada lagi yang mengamalkan apa yang disebut kanibalisme.